Mungkin ada yang tengah mencari bateri yang memang boleh charge tak kali guna. Inilah dia boleh beli sekarang ni. Bateri GP Recharge ni. Ini adalah 6 jam untuk kita charge. Lagi satu, dia punya kebaikan dia ada auto cut off. So kalau guna untuk barangan dapur, contohnya macam penimbang ke apa semua kan, buat roti kan, buat apa. So boleh gunakan yang ni. Lagi satu, dia boleh reuse 200 kali. Nampak tak? Kita boleh charge dan charge lagi sampai 200 kali. Memang jimat sangat lah daripada kita beli bateri biasa tu. Okay. Dan lagi satu, kalau beli yang ni, boleh dapat sekali dia punya case untuk bateri yang dah habis dan juga bateri yang masih lagi kita dah charge siap. So nanti boleh dapat case sekali. Nampak tak? Begitu untungnya beli yang jenis ni. So boleh cari terus. Jadi kita unboxing dulu. Okay, sebelum beli nak tengok dulu kat dalam dia macam mana. So apa yang akan dapat adalah ini dia. Terus dapat dia punya case ni lah. Bila kita buka je terus dapat case dia dan tak ada apa dah, kosong. Okay, dapat case macam ni. So kita buka. Case dia tebal. Walaupun dia plastik tapi dia tebal. Okay, ini dia baterinya. So beli yang package ni boleh dapat terus bateri 2 AAA, 2 AA. Okay, boleh dapat terus. Dan kita dapat dia punya case. Ni yang paling penting ni, case bateri ni dia sesuai untuk AAA dan juga AA. So kat bawah ni adalah bateri yang dah habis. So boleh nampak tanda tu, bateri yang dah habis. So yang ni bateri yang penuh. Jadi dia boleh stack dua lah. Boleh angkat stack dua. Bateri yang dah guna kat bawah, bateri yang belum guna lagi kat atas. Okay, memang cantik, elok, memang terbaik. Jadi kalau siapa yang nak beli tu memang boleh beli. Memang untung sangat-sangat. Jadi kita keluarkan dulu. Okay, ni bateri A dia. So dia duduk macam ni lah. Lepas tu kita keluarkan yang ni. Ni kat atas. Okay. Contohlah katalah bateri AA tu dah digunakan tak ada power. So kita angkat je, kita letak je kat bawah ni. Bateri dah guna. So boleh tutup elok. Lepas tu boleh tutup. Tengok. Elok je kan. Lepas tu charger dia pun, kalau bateri tak beli bateri banyak lagi pun boleh letak dalam ni juga. So boleh letak sekali juga. Jadi memang sangat-sangat untung lah kalau beli yang package ni. Lagi satu dia punya charger dia macam ni je. Dia tak bagi kabel sebab apa, dia pakai Type C. So Type C tu selalu handphone kita pun dah pakai Type C kan. So boleh guna lah. So dia bagi yang benda ni sebenarnya hanyalah kosong sahaja. Dan dia punya ni lah instruction. Dia ada dekat gambar ni. Untuk bagi tahu bahawa top tray yang mana, bottom tray yang mana dan mana nak tampal yang ni. Bateri ada lagi, bateri dah habis. Ni nak bagi terang sikit layar ni kan. Tampal je kat situ. So boleh nampak lah lagi terang. Okay, so kalau siapa yang nak beli ni memang sangat menguntungkan. Boleh beli, boleh beli. Kalau tengok kan, set yang sebelum ni dah pernah beli dah sebenarnya. Cuma ni tambah lagi. Sebab jam lah kat rumah tengok ni. Ini kalau dia penuh, dia akan jadi macam ni lah. Ini dia penuh. Okay. So bateri AAA tu boleh duduk je kat atas tu dan memang boleh tutup. Dia tak kena pun. Nampak? Let's say kalau kita stack juga bateri ni kat atas, adakah kena? Tak kena juga. So maksudnya boleh letak double layer. Nampak tak? Tak kena tak? So tutup cantik juga. Jadi kalau siapa nak beli, cepat-cepat. Okay. Sebelum dia naik harga. Okay, itu saja untuk review kali ni. Bye.